Cukup sekadar saya kata, saya nak selamatkan diri saya dari kemudaratan anak saya dan juga saya dari segi fizikal dan juga mental. Sabarlah Ukasha, mungkin hanya Ukasha seorang sahaja yang faham apa yang dilalui. Moga Ukasha dan anak iaitu Haura Ukhaira dalam keadaan baik-baik sahaja ya. Pada Rabu 19 November telah berlangsungnya prosiding ketiga perceraian di antara Ukasha dan juga Kamal Adli di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa-apa pun, kita harapkan supaya masalah rumah tangga pasangan ini dapat diselesaikan dengan baik. So hari ini selesai untuk prosiding yang ketiga. Kita dah selesai untuk kedua-dua pihak lantik jawatankuasa penamai masing-masing. So next tarikh prosiding adalah 18 Disember. Saya nak cakapkan sesuatu tu tadi. Okay, setelah beberapa lama saya tidak bersuara dan kali ini saya nak bersuara lah untuk sesuatu benda yang perlu saya bersuara. Salah satunya adalah bukan saya tak cuba, saya dah usaha demi usaha, cuba untuk fix sebanyak yang mungkin, selama yang mungkin saya bertahan dan benda ini tiada perubahan bila saya sendiri yang menghandle benda ini. Jadi saya pergi kepada keluarga Kamal dahulu, kepada keluarga Kamal dahulu untuk berbincang pasal hal ini dan beritahu apa masalah saya dan kenapa saya berlakukan begini dan sedemikian. Tiada perubahan juga. Kenapa saya utamakan keluarga Kamal dahulu? Kerana tidak mahu ada keaiban pada pihak keluarga saya. Jadi saya tak nak benda ini datang kemudaratan kepada saya dan juga anak saya. Lalu saya harus ambil tindakan untuk menyayangi diri saya dan jumpa keluarga saya. Dan saya masih lagi ada mak bapak, saya ada keluarga saya ada adik-beradik saya untuk tahu hal sebenar apa yang berlaku dalam keluarga saya. Apa masalah yang berlaku sebenarnya, kalau Syah boleh kongsikan? Cukup sekadar saya kata, saya nak selamatkan diri saya dari kemudaratan anak saya dan juga saya dari segi fizikal dan juga mental. Itu sahaja yang saya dapat katakan hari ini. Kamu kata ada orang luar tu. Orang luar tu, saya kalau siapa-siapa yang mengikuti saya hanya bersama keluarga saya dan anak saya. Siapa yang ada dengan kawan-kawan? Siapa yang bawa kawan-kawan berjumpa dengan anak-anak? Mana ada keluarga dia? Dan hari sebutan kedua pun kita nampak tak ada satu pun keluarga dia di situ. Siapa yang ada bersama saya? Adik-beradik saya, mak saya dan juga bapa saya. Berapa lama Syah bagi orang kata peluang kepada Kamal untuk berdamai, untuk memulihkan perhubungan ini? Berapa lama? Setahun? 6 bulan? 3 bulan? 4 tahun. 4 tahun selama saya berkahwin dengan dia. Netizen lebih banyak ke arah Kamal kan? Macam memberi sokongan kepada Kamal. So dalam waktu yang sama beri kecaman kepada Syah. Keadaan Syah, apa komen Syah? Mungkin sebelum ni saya tak pernah bersuara. Dan saya disalah erti. Dan saya nak cakap sikit je lagi. Untuk perempuan-perempuan di luar sana seperti mana saya kena, tolonglah bangkit. Jangan memudaratkan diri anda. Korang ada keluarga korang. Korang ada support korang yang kuat. Okay? Tasha, bila you tak benarkan dia jumpa anak tu, dan Isu anak tu pihak kami percaya bahawa 10 hari kemudian dah jumpa dah. Saya jumpa, pergi kedai kopi, bawa berjalan macam semalam. So jadi 10 November baru Kamal dah jumpa. Dia kata terjumpa. Hakikatnya adalah dibincangkan bersama dengan adik Kasha, bawa berjumpa. Disetkan satu tempat di kedai kopi semula. Disetkan terlebih awal sebelum dia berjumpa. Bukannya terjumpa, bukannya tak sengaja, bukannya unplanned, memang dia plan perkara tersebut untuk jumpa dengan anak tersebut. Jadi perkara ini berkaitan dengan tak bagi jumpa anak, maka tak betul lah. Hakikatnya lah Kamal tak pun berjumpa 10